Okey, sekejap lagi kita nak cuci ni bar ni. Nampak minyak kotor. Kita akan cuci guna ni alkaline degrease ni. Just tembak je, dia akan buang minyak tu. Kita masuk dalam ni penyembur ni. Kalau dah habis guna, letak balik dan cuci, sebab dia punya apa ni, kali ni tajam ni, dia boleh menyebabkan getah dalam ni rosak. Jadi lepas guna, kita cuci balik penyembur ni dengan air bersih kan. Kalau macam ada lebih ni masuk dalam ni, lepas tu cuci. Kalau tidak, dia akan rosak ni balik. Kita dah kena dah air tu. Okey, sekejap lagi kita sembuh. Boleh tuan-tuan tengok cara saya buat. Okey, kita sembuh dekat ni. Okey, kita biar kejap, nanti kita gosok. Biar dia berinteraksi dulu. Kita biar kejap bagi dia meresap dulu. Nanti baru kita cuci, kita gosok